Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang join kelas malam ni. Saya mengalu-alukan kedatangan semua ke kelas malam ni, kelas percuma yang Mim Gold adakan pada setiap hari Rabu malam. Okey, sebelum kita mulakan kelas ni, kita uh, mulakan dengan Al-Fatihah dulu. Okey, sekarang dah pukul 9.12 malam. Saya teruskan je lah kelas ya. Kalau kita tunggu lama nanti mengantuk pula. Okey, sekarang dah 36. Sambil-sambil sambil-sambil kita kelas ni kita share link lagi. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang nak join sebelum ni tapi lupa, ataupun ada sahabat kita yang remind kita dan kita tak ingat. Saya pun selalu macam tu. Saya ucapkan tahniah, dengan izin Allah kita dapat bersua pada malam ni. Okey, partisipan dah 36. Saya mulakan kelasnya. Okey, malam ni kelas kita ialah asas teknikal emas. Uh, dan saya yang akan sampaikan kelas malam ni. Okey, nama saya Khairatul Nur Binti Ahmad dan saya ialah salah seorang partner circle di Minggol 15090. Okey, manalah tahu tiba-tiba ada siapa nak transfer. Kan kita boleh tolong beli untuk orang lain kan. Okey, berapa lama saya di Minggol? Lebih kurang 2 tahun macam tu, baru lagi lah, tak lama sangat lah. Tak sampai 2 tahun saya itulah. Okey, saya berasal dari Pulau Pinang. Saya introduce sikit lah pasal saya. Saya berasal dari Pulau Pinang dan kini menetap di Melaka. Cumanya saya bekerja di Johor. Mana tahu kalau terserempak, terjumpa selepas ni, bolehlah tegur-tegur. Kadang-kadang mana tahu terjumpa di HQ Shah Alam ke, JB ke, Bertam ke. Okey. Saya bekerja dan saya mengajar dalam bidang keusahawanan lah, di IPTA. Dan kalau ikutkan dalam emas ni, saya suka, saya minat emas ni sejak daripada dululah. Cumanya saya get in serious dengan MIM 2023 baru lagi. Dan dengan emas mungkin lebih kurang yang saya serius 2016 lah, 2015, 2016. Okey, saya ucapkan pada semua yang bermasuk ni, Cik Anwar Muhammad, terima kasih. Cik Muhammad Hazwan, Rosha Fiza, Zazlina dan kawan-kawan kita lagi ramai ni masuk ni. Okey, jemput lagi supaya kita meramaikan lagi majlis ilmu kita malam ni. Okey. Alhamdulillah, malam ni kita berjumpa dan tajuk kita hari ini ialah asas teknikal emas. Saya hanya buat perkongsian sedikit daripada apa yang saya tahu. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan mempunyai ilmu yang lebih luas tentang emas ni, tetapi hari ini mungkin sahabat-sahabat dealer kita ada invite sahabat-sahabat lain yang memang betul-betul baru berkecimpung dalam emas. Jadi ambillah peluang ini untuk kita sama-sama menambah ilmu dan berkongsi ilmu. Jika saya ada salah, boleh je betulkan, ataupun jika tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa nak tanya, boleh je terus type di komen ataupun buka kamera, buka uh, sound mic tu dan terus tanya soalan. InsyaAllah jika saya tak mampu jawab, mungkin ada sahabat-sahabat dealer lain yang dalam ni yang juga mahir ataupun terer lah tentang asas teknikal emas ni. Sebelum tu, suara saya okey Dengar semua Kira tak ada problem sound system okey
Okey, terima kasih. 3, 2, 1, 1. Siapa saya tak pasti. Okey, Jelan Muhammad Azwan. Terima kasih. Okey, Alhamdulillah. Skema saya malam ni. Okey, saya cuba untuk tidak skema sangat. Saya cuba untuk tidak menjadi skema malam ni. Saya rasa saya berkongsi banyak lebih daripada pengalaman lah. Okey. Cumanya nak mencukupkan sejam setengah kita pada malam ni. Okey, sebelum tu sebelum saya masuk ke topik, saya nak remind sahabat-sahabat semua, tuan-tuan dan puan-puan, ah, nanti bila link kehadiran buka, minta tolong isi, mana tahu rezeki tuan-tuan dan puan-puan berjaya malam ni cabutan bertuah. Atau jika ada sahabat-sahabat baru yang nak mendengar ataupun nak dengar apa penerangan tentang Minggul pun, ataupun baru nak join Minggul pun, mana tahu rezeki dia orang malam ni. Siapa yang mendaftar malam ni boleh screenshot dan tunjuk pada admin ataupun introducer masing-masing, boleh claim voucher emas percuma. Okey. Seterusnya kita masuk kepada 3 posisi emas. Kita ni siapa? Di Minggul ataupun individually, kita ni siapa? Kita ni penyimpan emas, kita ni pelabur emas, kita ni peniaga emas. Jadi kita boleh pilih kita ni siapa. 3 posisi ni, okey? Jadi letakkan diri kita tu kat mana? Adakah kita baru nak menyimpan emas ataupun kita memang sentiasa beli emas banyak, banyak-banyak ke, sikit-sikit ke, tapi kita masih keep on going membeli emas, peniaga, ataupun kita ni dalam posisi peniaga emas. Di Minggul ni pula kita ni siapa? Adakah kita hanya smart saver, kita reseller, okey? Jadi kita je yang tahu kita siapa. Okey, saya ucapkan selamat datang pada yang baru masuk. Okey, ada 3, penyimpan emas, pelabur emas ataupun peniaga emas. Seterusnya, okey, siapa penyimpan emas ni? Biasanya penyimpan emas ni beli dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Contoh, mula-mula beli dulu RM50. Kalau yang mengumpul by RM kan, ataupun smart saver di MIM, mula beli RM50. Bulan depan beli RM50. Tahun depan kita upgrade sikit, kita beli RM100 sebulan. Ataupun kita upgrade lagi RM200 sebulan. Okey, lama-lama emas kita pun bertambah. Selamat datang, Puan Rina. Okey, biasanya membeli secara konsisten tanpa mengira harga naik atau turun. Adakah kita penyimpan emas? Okey, ada target tertentu seperti untuk dana haji dan lain-lain. Okey, biasanya kelas saya hari Sabtu lepas saya ada mengajar juga, di-invite untuk mengajar di Minggul Johor Bahru. Okey, untung siapa yang berada dalam circle emas Minggul ni, macam malam ni pun ada emas percuma. Hari Sabtu hari tu dapat 0.5 gram lagi siapa yang berjaya menjawab kuis. Jadi kita berada di circle yang betul lah. Okey. Kemudian satu lagi kategori, adakah kita ini pelabur emas? Maksudnya kita beli dalam kuantiti yang banyak, kita beli ketika harga rendah dan kita jual ketika harga tinggi. Kemudian matlamat pelabur emas ni matlamat untuk untung dalam pelaburan. Saya kurang mahir, saya mengaku saya kurang mahir tentang pelaburan emas ni, sebab orang kata apa, kita risau bila kita ada dengar skim tertentu, kita ada skeptical thinking sikit pasal pernah kena scam kan. Okey, tapi tak apa, itu kita kongsi dari segi pengalaman. Okey. Selamat datang Puan Fatmawati. Jadi sahabat-sahabat pun boleh teruskan share. Okey, satu lagi, adakah kita peniaga emas? Peniaga emas ni siapa? Dia beli mengikut modal yang ada. Ada modal, beli banyak, lepas tu kita jual. Harga tinggi atau rendah, tak jual dan beli emas. Matlamat untuk menjana keuntungan hasil dari perniagaan emas. Contohnya,
saya beli emas dalam kuantiti yang banyak ataupun kedai-kedai emas beli kuantiti yang banyak, kemudian keep on selling, keep on jual. Okey. Tetapi yang saya nak maklumkan pada pandangan saya lah, bila kita terlibat dengan emas ni sebenarnya untung banyak lah, untung banyak. Kalau pengalaman saya sendiri, kenapa saya terlibat dengan emas ni? Dulu saya ada kedai langsir. Ini saya pernah cerita tak dalam kelas saya. Dulu saya ada kedai jahit tau, kedai langsir. Lama saya buka. Kemudian saya tutup, saya sambung belajar, saya tutup sebab kena posting baru ke Sarawak masa tu. Mesin saya ada 12, mesin jahit saya ada 12. Jadi nak bawa tu memang perik sikit lah kan. Jadi lala saya fikir tak apalah, habis belajar fokus pada emas sahaja. That's why saya continue membeli emas dan continue menjual emas. Okay. Seterusnya. First time dengar cerita kedai langsir Puan Khairah. Banyak menanya kalau nak cerita tapi kena masuk kelas saya lah. Okay. Itu hobi. Okay. Okey, teknikal emas dari perspektif penyimpan emas. Teknikal, bila kita dah terlibat dalam emas ni, kita kenalah tahu serba sedikit. Saya pun tak tahu banyak, tapi insya-Allah saya kongsi apa yang saya tahulah. Okey, teknikal emas dari perspektif penyimpan emas. Katalah saya ni penyimpan emas. Okey, apa perlu penyimpan emas tahu? Okey, satu, grade emas. Grade emas yang kita simpan tu, grade emas apa? 999, 916, 950, 835, 875, 750, 375. Okey. Grade emas yang mana yang kita sesuai simpan? Yang mana sesuai untuk dipakai? Yang mana sesuai untuk dijadikan pelaburan? Okey. Harga per gram sebenar. Okey, harga per gram sebenar. Biasanya kalau kedai emas yang menjual barangan kemas 916, selalu dia ada dua teknik. Dua teknik diorang buat sale. Tambah siap-siap, tambah terus dia punya upah simpan dan bahagi per gram kan, ataupun dia letak harga rendah tetapi add on upah simpan pula, upah emas tu. Contoh, rantai tangan harga RM4,000, upah buat dia 450. Jadi kalau 10 gram kita beli RM4,000 tambah dengan 450, maksudnya 4,450. Dekat situlah nanti akan kita dapat check spread dia tu. Spread tinggi ke spread rendah. Okey. Spread tu ialah sekejap kita tengok. Dia satu lagi, apa yang penyimpan emas patut tahu? Pemurataan harga. Okey. Pemurataan harga, purata harga. Kemudian untung dan buyback emas, graf pasaran emas, dan satu lagi ialah pajakan emas. Biasanya, okey, biasanya pajakan emas ni, biasanya bila kita nak membeli emas, membeli apa pun lah, walaupun bukan emas, apa-apa je lah, mesti kita terfikir. Contoh saya beli rumah, okey, adakah rumah tu kita nak duduk sampai bila-bila? Ataupun kita beli apa-apa pun kita akan mesti ada plan A, plan B dia. Sama juga macam emas. Emas ni kita nak jual ke nanti? Biasanya typical thinking tentang emas ialah beli emas untung. Nanti satu hari harga dia naik, kita boleh jual. Tapi jika tanpa ilmu yang betul, silap-silap kita rugi. Okey? Kalau kita tidak ambil peduli tentang perkara-perkara lain lah dari aspek penyimpan emas ni lah. Okey. Okey ya, clear kelas. Kelas. Saya hari-hari ada kelas. Pada siang saya mengajar juga. Malam sekarang saya buat kelas free untuk budak-budak sekolah rendah puasa. Kesiannya sekarang dah ada ujian akhir tu, jadi saya buat kelas percuma. Jadi malam ni bila di-invite saya join je lah kan. Saya mengajar je lah kan. Terima kasih sebab invite saya malam ni. Okey. Seterusnya,
Ini grade emas. Puan Yani kata grade emas 999, 916, 750, 585, 375 dan lain-lain. Betul dia Puan Yani. Okey, selamat datang Cik Muhammad Nazri dan Puan Fauziah. Okey, ada pelbagai grade emas. Chop, dan kita tengok grade dia 24 karat, 23 karat, 22 karat, 21 karat dan chop dia serta kandungan emas itu, ketulinan itu. Okey. Grade 999.9 dan 999 terbaik untuk simpanan. Grade 916 ke bawah untuk perhiasan. Grade paling rendah 375 ataupun swasta. Apa yang 375 ni kan? Apa yang 585 ni kan? Okey. Jika tuan-tuan dan puan-puan biasa ke bank, dia orang akan baca grade emas ni 24 karat. Okey. Bila 24 karat, kita tahulah itu ialah 999. Jika bacaan densimeter tu 22 karat, itu ialah grade emas 916. Tapi kadang-kadang densimeter tu membaca 23 karat walaupun emas kita 999. Sebab apa? Sebab meter tu pun ialah satu entiti yang diwujudkan oleh manusia. Manusia yang buat kan, dia tak precise. Okey? 21 karat untuk emas 875, 20 karat 835, emas pound yang ada cop Cina tu, kemudian 18 karat 750, 14 karat 585, 9 karat 375. Okey, kandungan emas kat sinilah. 916, kita tengok emas 916, maksudnya 91.6% dia 91.6% ketulinan emas dan bakinya ialah berapa? 18.4% ialah logam lain. Okey? Mutu 585 dan 750 paling laris dalam permintaan ikat batu pertama terutama belia asli, kata Puan Yani kat komen. Okey. Sebelum saya sambung lagi, admin MIM ada letak borang kehadiran kelas ilmu emas ni dalam komen chat. Boleh daftarlah kehadiran malam ni. Mana tahu rezeki tuan-tuan dan perempuan malam ni. Okey, tentang grade-grade emas ni pula, saya bulan berapa itu? Bulan awal tahun itulah. Saya ada mengikuti satu kursus tentang Arhanung, tentang ketulinan emas. Okey, banyaklah yang saya belajar tentang emas ni. Okey, hasil daripada perut bumi ni sebenarnya emas 950. Dia ada bercampur dengan silver. Emas yang hasil yang kita jumpa tu sebenarnya dia tak pure. Kita jumpa kat sungai apa semua tu kan. Bila dia orang buang, orang kata apa, benda-benda lain tu barulah jadi emas. Untuk hasilkan emas 999.9 tu barulah keturunan dia tu pure 24 karat bila dah buang benda asing tu. Okey? Dan biasanya apa yang menyebabkan perlu diletak logam lain pada emas tulen ni, sebab untuk mengeraskan dia sedikit. Contoh barang kemas kita dicampur dengan logam lain, tungsten, alloy, kuprum dan sebagainya untuk keraskan dia. Sebab kalau dia emas 999, dia akan lembut sedikit. Okey, ada permintaan daripada Min Gold. Assalamualaikum, mohon semua tukar nama Zooming masing-masing kepada nama sendiri. Ya, dimaklumkan kat situ. Okey, jadi yang mana tukar nama lah. Okey, seterusnya. Saya berhenti kat mana? Saya berhenti dekat kenapa perlu dicampur dengan logam lain. Okey, sebab nak keraskan dia. Kalau emas yang asal, emas 24 karat, 999.9 tu, dia tak bercampur. Jadi dia lembut sedikit. Kalau kita jumpa emas 999, kita try penyekkan dia. Dia memang lembut sedikit. Tapi untuk menjadikan barangan kemas, kita perlu campur dia dengan logam-logam lain. Alloy macam tungsten, kuprum, ni macam-macam lah. Dan warna juga hasil daripada
campuran tu juga menyebabkan ada orang kata, kenapa warna emas dia macam kusam-kusam sikit? Kenapa warna emas dia tu kilat-kilat sikit? Itulah sebab campuran tu lah berbeza. Kalau di Mekah, emas banyak, emas 875. Warna emas dia tu nak merah-merah tau. Mungkin kandungan yang digunakan, saya tak pasti logam apa. Okey, seterusnya. Harga per gram sebenar, okey, termasuk upah ataupun charge premium. Okey, charge lain-lain jika ada SST. Okey, sebagai pembeli emas kita kena tahu ni lah. Harga emas tu berapa per gram, termasuk upah berapa, upah ataupun charge premium dikenakan. Okey, kemudian charge lain-lain. Kadang-kadang ada kedai dia lain-lain charge, mana lah tahu kan, SST dan sebagainya. Okey, harga murah belum tentu murah jika belum dikira beserta upah ataupun charge. Okey, contoh harga per gram, dia letak harga per gram. Segram hari ni katalah kedai emas letak RM500 segram. Kita nampak murah kan untuk 916 hari ni sebab harga 916 kan dah tinggi kan. Tapi dia belum tambah upah lagi. Jadi sebagai pembeli emas, kita kena tahu harga dia segram berapa gram kita nak beli. Contoh cincin ni, contohlah saya tunjuk. Contoh emas 916, RM500 segram kita beli, darab dengan berapa gram? 10 gram. Jadi harga cincin ni dah RM5,000. Tak termasuk upah dan charge lain jika kedai tu ada lah. Dan bahagilah dengan berat tu untuk kita tahu. Okey, kat sini dia ada exercise sikit. Kedai A menjual 539 per gram termasuk upah. Tiada charge lain, kita beli 10 gram. Jadi berapa harga emas tu? Okey? Berapa harga emas tu? Tak mau bagi tidur ni, kita tanya-tanya soalan sikit. Selamat datang Puan Hafizah. Okey, sekarang dah 52 orang. Di awal ni saya slowkan sikit sebab keep on kami kan. Okey, RM5,390. Betul Ustaz? Ya betul. Cik ke puan, tuan, puan Naga Bistari. Okey? Exercise kita malam ni. Kemudian kedai B dia jual RM519 segram tanpa upah. Okey? Upah total RM500. Jadi dia beli 15 gram. Berapa harga dia? Cik baik dalam misalnya dalam kereta. Okey, Ustaz jawab, Cik Naga, tuan-puan Cik Naga Bistari jawab 8285. Okey. 519 darab 15 gram 7785 tambah dengan 58285. Ya, betul. Okey. Okey, terima kasih yang menjawab. Okey. Jadi kita kira balik. Sebenarnya kedai A tu dia jual berapa, kedai B tu jual berapa. Jadi kita bahagilah. Kedai A kita tengok dia jual RM539 segram sebenarnya. Tetapi kedai B termasuk upah tadi, maksudnya RM552 segram. Macam mana? 8285 bahagi dengan 15 gram. Maksudnya 552.33 segram. Jadi kita kena fikir, kita kena kira sikit lah. Jadi kita fikirlah dengan bijak mana kita nak pilih. Yang satu lagi 5390 bagi 10 gram maksudnya RM539 per gram. Itu trik penjual emas. Memang trik penjual emas. Kita boleh, saya dulu zaman muda, sekarang dah tua, suka pergi survey kedai emas. Kedai emas ni jual berapa? Kedai emas ni jual berapa kan? Pasal kita nak buat, kita nak compare harga kan. Jadi kita kena tahulah trik dia orang kan. Satu dengan upah, satu tanpa upah. Okey, terima kasih dah 55 orang dalam ni termasuk admin. Okey, okey, spread nilai, selisih nilai. Okey, semua emas ada spread dia. Bukan bererti emas susut nilai dia. Perbezaan harga beli dan jual semula. Contoh, harga beli tolak harga jual, darab 100 bagi harga beli. Exercise kira spread meme rujuk web meme sekarang. Sempat tak? Ada siapa nak menjawab kat saya?
Berapa harga spread MIM? Contoh contoh dekat poster kalau tak salah saya ada poster hari ini. Sekejap, saya check. Berapa harga emas MIM hari ini? Sekejap saya tengok. Is 7% spread. Okey, Puan Yuzaini daripada Bangi. Ah, Tuan Azri kata RM41, 7%. Okeylah, tapi yang kita tahu memang 7% lah. Okey. Tapi yang kita tahu memang spread ni lebih kurang bawah 7% lah. Okey, saya teruskan je lah. Terima kasih bagi yang mengira dan menjawab. Okey, seterusnya. Okey, pemurataan harga. Purata harga ni dapat memurahkan harga belian. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada website, buka website MIM sekarang, kat tangan tuan-tuan ada telefon, kita tengok sekarang ni MIM dah upgrade dia punya website dengan menunjukkan GSS balance kita berapa kan. Dan my GSS value, kemudian ada average GSS purchase. Daripada 2023 saya beli emas masa 300 berapa ringgit segram tu, sehingga ke sekarang dia akan buat pemurataan harga. Okey? Okey. Okey. Puan Fatin cakap kalau direct jual GSS kita 7%. Betul? Kalau dah withdraw tinggi sikit sebab kena tambah charge premium. Okey, faham? Okey, ni untuk MIM lah. Ada soalan kat situ, bila nak fizicalkan emas ada charge premium, perlu averagekan untuk dapat harga per gram. Ini penyataan atau soalan atau statement. Okey, tak apa, kita sambung dulu. Oh, soalan. Soalan, bila nak fizicalkan emas ada charge premium, perlu averagekan untuk dapat harga per gram. Cuba kita try kira. Katalah hari ini, sekejap saya buka website ni saya. Kalau ada siapa yang tahu, kita kira, kita sama-sama kira. Login harga. Sekarang kita tengok harga 548 segram malam ni. Sekarang 548 segram. Kita tengok 1 dinar 2365. 2365 365 charge premium dia RM15 tambah 15. Jadi 2380. Boleh averagekan. Tapi saya tak pasti yang dalam sistem ni average, saya rasa tak termasuk average charge premium. Okey, itu ialah harganya sahaja kalau tak salah saya. Ataupun kalau tuan rajin, cuba totalkan average GSS. Betul? Average GSS sahaja, betul? 440. Okey? Okey. Okey, seterusnya harga emas naik, adakah confirm untung jika jual semula emas? Tadi macam saya katakan tadi, tak semestinya orang kata apa, kita kena berfikir sikit lah. Adakah confirm untung jika jual semula? Faham? Okey, jika jual semula emas, ni daripada penyimpan ni lah kan, harga beli, harga jual, buyback, sellback, main goal, kiraan untung. Okey, harga buyback tolak purata harga beli emas untung per gram. Ini kalau kita nak kira keuntungan kita lah. Okey. Okey, Puan Fatin tolong jawab, di sistem average emas yang ada dalam akaun JSS telah ditolak spread. Okey. Saya guna dua skrin. Itu yang mata ni tu. Okey, ini dari segi penyimpan emas tadi, graf pasaran emas apa kita kena ambil tahu.
kenapa kita kena ambil tahu tentang graf emas? Dulu daripada 2016 saya memang suka tengok dekat kitco.com, sekarang tengok dekat meme.com, goldprice.org, tapi Kitco semenjak seminggu ni harga emas naik, dia punya website dia tak boleh masuk. Dia tak tunjukkan graf sangat. Okey. Bila kita terlibat dengan emas ni, mungkin kita boleh ambil tahu jugalah tentang pergerakan harga emas. Kita boleh tengok juga dekat meme, harga emas di meme dia sentiasa diupdate setiap 15 minit. Okey? Dan kita kena tahu harga emas yang mana-mana tempat pun dia harga mentah dahulu, tak termasuk wah dan sebagainya. Okey. Satu lagi, sebagai seorang penyimpan emas, kita kena tahu tentang pajakan emas lah ni. Apa kedai-kedai pajak, tempat-tempat pajak yang menerima emas kita. Emas dijadikan cagaran untuk dapat tunai segera tanpa jual emas. Kemudian kita boleh pilih Arhanu, sistem pajak emas patuh syariah, tiada unsur riba, hanya charge upah simpan. Charge upah simpan rendah berbanding kedai pajak konvensional. Jika gagal tebus, emas tu akan dilelong dan baki hasil lelong dipulangkan. Skema saya bila saya baca nota ni. Okey, secara kata bahasa mudah dia ialah bila kita beli emas, kita rasa kita nak guna duit kan. Contoh kita nak buat modal, kita nak niaga, kita nak buat modal. Kita boleh cadangkan emas tu jika kita tak nak jual terus. Macam dulu masa saya belajar, sambung belajar, saya pergi jual terus emas saya tu. Jadi bila saya dah masuk kerja, saya beli barulah. Okey. Tapi yang menyebabkan saya terlibat dengan emas bila saya beli kira-kira hampir 70K lebih saya jual masa saya sambung belajar tu. Jadi saya baru tu, masa tu lah saya terfikir, untung juga simpan emas ni. Dulu tak ada kelas, tak ada siapa nak kongsi kat kita dan sebagainya kan. Jadi untunglah bermanfaatlah simpan emas ni. Jika kita nak cagar, kita bolehlah pilih Arhanu. Kalau kita cek Arhanu yang ada dekat dengan kita, contoh Bank Muamalat, Arhanu Tekun, Pos Arhanu, Bank Rakyat, Arhanu KPDRM, Arhanu Agro, Koop Pertama, Arhanu Sahabat ni antara koop-koop yang terima emas ni kalau tak salah saya lah. Arhanu Express, Habib Jewel, Arhanu Bank Islam, dan Koperasi Permodalan Felda Malaysia Berhad. Okey. Tentang Arhanu ni pula, bila kita punya ini biasa jika dulu-dulu lah kan, zaman-zaman mak-mak nenek-nenek kita kan, bila tak ada duit nak simpan, nak pajak emas, kita pergi pajak gadai konvensional. Tapi sekarang bila Arhanu ni ada, dia membantulah sebenarnya sebab dia dalam sistem pajak emas patuh syariah. Okey, 943. Okey. Kenapa harga marhum di kedai-kedai Arhanu berlainan? Ikut pada Arhanu tersebutlah. Macam hari ni pun Bank Rakyat dan Agro Bank lain, beza harga dia dalam RM2-3 kan. Ikut macam kita lah kan. Emas harga yang tak dikawal, so kita pandai-pandai dah pilih. Betul. Macam kita lah juga kan, kita tengok kedai ni ada jual nasi ayam RM5, kedai ni ada jual nasi ayam RM6. Macam itulah juga bank-bank Arhanu ni. Diorang pun ada diorang punya harga yang diorang tetapkan sendiri. Lain-lain Arhanu berbeza. Contoh, bila kita tengok graf, bagi penyimpan emas, bila kita tengok graf hari ni, graf tu naik kan? Esoknya harga emas Bank Rakyat terus naik. Okey, tapi Bank Muamalat, Agro Bank 2 hari lepas tu, Bank Islam dia 2 hari lepas tu baru dia naik. Maksudnya, katalah hari Isnin kita tengok graf naik, hari Selasa Bank Rakyat tinggi harga dia. Tapi Agro Bank masih kekal macam harga hari Isnin. Muamalat pun masih kekal. Hari Rabu barulah dia orang akan naik. Lepas tu bila graf turun sikit, barulah Bank Rakyat esoknya dia akan terus turun harga. Tapi Agro Bank masih kekal dengan harga yang tinggi tu, lusanya baru dia tu
turun. Itulah biasa yang dikongsi oleh orang yang terlibat yang biasa membuat pajakan di Arahnu lah. Okey, Puan suka guna Arahnu yang mana? Okay. Asalkan kita tahu market price, harga buyback, harga pre-love, circulate, kena bijak membeli betul. Saya pun tak pandai sangat benda-benda ni, tapi itulah kita kena ambil tahu juga pasal kita dah masuk dalam circle penyimpan emas tu. Okey, Arahnu yang mana? Kalau yang bagi nilai tinggi biasanya Bank Rakyat dan Agrobank lah. Tapi kalau yang tak ada orang, pergi ke bank pertama. Cumanya charge dia tu, dia ada charge, kalau tak salah saya, ke bank sekarang ni dia ada sistem fleksi. Yang mana dia dah ambil siap-siap upah simpan 6 bulan tu. Kalau Bank Rakyat, Agrobank, Bank Muamalat, Bank Islam, dia tak ambil kalau tak salah saya lah. Tapi Bank Muamalat dan Bank Islam harga dia rendah sikit daripada Agrobank dan Bank Rakyat. Arahnu koperasi lain pun banyak juga, Arahnu Sahabat. Cuma mungkin dari segi pembiayaan ada yang bagi 75% ataupun bagi 80%. Depends on. Okey. Pajakan emas, perkara perlu tahu apabila pajak emas, berat dan grade emas yang nak pajak, harga semasa emas di Arahnu, nilai marhum emas, peratus pinjaman daripada Arahnu. Macam saya sebutkan tadi, ada kedai yang ada Arahnu yang bagi 80%, ada Arahnu yang bagi 75%. Okey, nilai pinjaman kita. Katalah kita simpan 10 gram 999, dia akan bagi 80%. Okey, 80% dari harga hari ini 580 contoh, kita akan dapat RM4,640. Okey. Nilai pinjaman. Nilai pinjaman, cash upah simpan, tempoh pajakan maksimum dan jumlah keseluruhan bayaran setelah cukup tempoh. Macam slide sebelum ni ada sentuh tentang kalau mas kita tu, Waalaikumsalam Ustaz Rozi, selamat masuk ke kelas kita malam ni. Okey. Macam slide yang sebelum ni tadi ada sebut tentang bila kita tak boleh ambil barang kemas kita akan dilelong. Biasanya itulah prosedur dia lah, prosedur bank. Lepas tu prosedur bank lain-lain arahan koperasi pun berbeza juga. Okey. Menarik kelas malam ni. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Ustaz. Okey, berat dan grade emas yang ingin dipajak. Contoh pengiraan ni, 20 gram emas, grade 999. Harga semasa emas di Arahnu RM540 segram. Nilai marhum emas RM540 segram darab dengan 20 gram kita nak simpan tadi. Jadi total harga emas kita tu ialah RM10,800. Peratus pinjaman dari Arahnu 80% dari nilai marhum. Contoh Agrobank lah kita kata, dia bagi 80% dari nilai marhum. Nilai pinjaman 80% tu, jadi kita akan dapat cash 8640. Okey, sebelum tu ada juga bank yang kita boleh request maksimum yang kita dapat 8640. Mungkin ada yang kata, saya ada terjumpa seorang makcik tu, dia pinjam 3,000 je, sedangkan dia punya hak kelayakan dia tu 11,000 lebih. Hari Sabtu itu saya ada buat buyback dekat Bank Rakyat Muar. Tersempak dengan makcik tu, dia suruh saya tengok dia punya surat pajak kan. Dia kata, ni lah 11,000 lebih, tapi makcik cuma ambil 3,000 je. Dia kata nak guna sikit je, dia kata. Jadi taklah banyak dia nak bayar nanti kan. Okey, cas upah simpan bergantung, berbeza-beza bank lah. Dan jumlah keseluruhan tempoh pajakan biasa 18 bulan. Lepas 6 bulan kita kena bayar upah simpan dan kita tukar kertas ataupun sambung lagi. Kemudian jumlah keseluruhan bayaran setelah cukup tempoh. Okey. Macam ni RM8,640 tambah RM81 per bulan untuk upah simpan dia kali dengan 18 bulan. Jadi masa nak ambil nanti RM10,098. Ni kalau 18 bulan, tapi kita boleh ambil 3 bulan pun kita dah boleh ambil. Dan satu lagi lah bagi kita marahan ni, macam saya pun, bila kita nak simpan kita kena ada tujuan lah. Maksudnya ada target bila kita nak ambil. Mungkin dalam satu tempoh tertentu
kita dalam satu tempoh tertentu kita akan ada dapat duit apa-apa ataupun kita niaga ada untung lebih sikit, kita boleh ambil. Soalan daripada Ustaz Faizal, CAH dikira dari hutang atau nilai emas yang dicagar? Dia bergantung kepada bank, biasanya lah bergantung kepada bank-bank tu sendiri. Ada yang dia kira per, saya nak, ada yang kalau tak salah saya lah kan, ada yang daripada nilai marhum, ada nilai pinjaman. Dia bergantung, tak tentu. Lain bank lain dia punya um, charge dia tu dikira daripada apa. Jadi cadangan saya lah kan, bila kita nak buat pembiayaan arah nur tu atau kita nak pajak barang emas kita tu, kita pergi tanya. Tengok bank, betul Puan Aida jawab, tengok bank. Kita tanya cas daripada marhum, nilai berat tu, ataupun cas daripada pinjaman. Macam tu. Tengok ada yang jawab. Terima kasih tuan jawab. Kak Aida kata, kalau bank rakyat, upah dari nilai pembiayaan. Kalau bank muamalat, nilai pinjaman. Okey. Lepas tu, Yapim pun. Dan lain-lain pula. Lain-lain juga. Kalau tak salah saya tak boleh nak spesifik jawab by bank. Yang saya tahu, general je lah kan. Perkongsian daripada sahabat-sahabat kita ni kan. Lain bank, lain lah yang saya faham. Lepas tu ada bank dia bagi 70% je, ada yang bagi 75%, ada yang bagi 80%. Dan bank rakyat kata nak naikkan kepada sehingga 90%. Tapi bila tak tahu, sebab benda ni ialah prosedur bank masing-masing lah. Okay. Itu sekarang dah pukul 9.52, saya kena cepat sikit. Pasal kita habis 10.30 kan. Okay, teknikal emas dari perspektif pelabur emas. Okey, perspektif pelabur emas pula. Okey, apa perlu pelabur emas tahu? Faktor mempengaruhi harga emas dan analisis teknikal. Yang ini saya sentuh sekali sebab saya macam kita sebut tadi, pelabur ni dibeli dalam kuantiti yang banyak kan. Okey, banyak faktor mempengaruhi harga emas. Dia bergantung demand versus supply, keadaan politik dan ekonomi dunia, keadaan inflasi, tukaran mata wang USD ke RM, peperangan, dan kita boleh cek berita tu dekat investing.com. Kena study sikit lah, baca sikit lah. Okey. Ada Arano, okey. Okey. Bukan bank, okey, yang saya faham lah, setiap bank ni dia ada kena request daripada bank negara lah berapa persen, berapa maksimum limit. Macam Agrobank 300,000 pinjaman bagi seorang. Bank rakyat 350,000 pinjaman bagi seorang. Untuk arah nur. Kemudian muamalat dah 1 juta kan. Bank Islam pun dah 1 juta kan. Jadi dia bukan penetapan bank negara, dia depends on the bank kot untuk apply berapa persen yang dia nak bagi. Sebab ada je yang bagi 75% macam koperasi kan. Okey, terima kasih yang mana dah daftar minggul. Borang kehadiran kelas ilmu emas, admin ada bagi lagi sekali dalam link, boleh isilah. Mana tahu tuan-tuan dan puan-puan bertuah malam ni. Okey, seterusnya demand versus supply ni, ini ekonomi lah kan. Tinggi permintaan, tapi supply sikit, harga pun naik. Demand tinggi, supply tinggi, harga lebih kurang. Okey, demand rendah, supply pun turun, harga pun lebih kurang statik. Kemudian demand turun, supply pun tapi supply tinggi, harga akan turun. Maksudnya barang permintaan kurang daripada supply. Okey. Supply, lombong, penjualan semula emas, demand, teknologi, pelaburan, perhiasan. Okey. Permintaan, demand tu permintaan lah, daripada teknologi, pelaburan, perhiasan, pembelian bank pusat. Okey. Baru-baru ni kalau kita baca berita kan, kalau saya suka baca forecasting di kitco.com tu, China beli sebelum harga emas naik ni kan, China beli 2 ton, 2 tan emas kalau tak salah saya, negara-negara luar kan. Inilah yang mempengaruhi harga-harga emas ni. Keadaan politik dan ekonomi dunia kan, dan sebagainya. Okey. Keadaan politik dan ekonomi dunia ni, soal keyakinan pelabur, mata wang yang tak stabil. Kita tahu macam US sekarang ni, orang kata apa,
US sekarang ni dia tengah apa duit dia rendah kan, nilai mata wang dia tu rendah. Jadi komoditi lain, kemudian global events, ketegangan geopolitik, bencana alam juga mempengaruhi harga emas. Okey, kadar faedah, interest rate hutang negara. Okey. Jadi emas ni adalah aset safe haven. Biasanya lah, sebagai marhain ni lah kan, nak mudah faham, kita tengok forecasting harga emas kat US tu. Kita tengok, oh kalau US mata wang dia turun, tak stabil, dia akan mempengaruhi harga emas. Lepas tu ataupun inflasi, dia akan tunjuk kadar pengangguran di US makin meningkat. Harga emas pun mulalah naik. Macam itulah. Sebab nak faham teknikal yang terlalu jauh ni macam simpan je lah kan. Okey. Kadar inflasi. Inflasi mata wang kita mengecil. Jumlah untuk beli produk lebih banyak. Contoh, kalau dulu tahun 80-an, tahun 80, harga kari lipat 10 sen. Sekarang ni kari lipat dijual dengan harga RM2. Okey. Nilai yang sama tapi harga dia dah harga berbeza kan. Jadi ni inflasi. Dulu RM50 kita boleh beli satu bakul. Sekarang RM50 kita boleh beli minyak dengan beras je, contoh Itu pun kalau kita tak makan beras yang mahal. Kita makan beras yang biasa-biasa je kan, dapatlah beli lagi tambah ekstra sardin dan sebagainya. Inflasi Okey, tukaran mata wang dalam negara. Contoh USD naik, MYR turun, jadi harga pun meningkat. Jadi walaupun harga emas dunia turun, tapi jika ringgit melemah, maka harga emas dalam Malaysia akan naik atau stabil. Perang juga mempengaruhi, contoh perang Israel Palestin ni, perang Rusia Ukraine tu, dan soal keyakinan pelabur. Bila ada perang ni, keyakinan pelabur terhadap negara tu juga mempengaruhi jugalah. Adakah harga emas akan turun semula dan berbalik pada harga serendah sebelum ini jika peperangan ni selesai. Okay. Seterusnya, sambil-sambil tu kita remind kawan-kawan janganlah keluar sebab kejap lagi kita nak ada cabutan bertuah kan masa penghujung kelas. Ataupun kejap lagi masuk balik. Lagi ada satu maklumat, hari Sabtu ni MIM akan berada di Putrajaya sempena Karnival Komuniti dan Pesta Air 25 hingga 28 September 8 pagi hingga 9 malam. Jadi kita bolehlah ajak kawan-kawan kita datang ataupun kita ada prospek-prospek yang baru nak datang ke booth MIM, nak tengok apa tu MIM dan sebagainya, bolehlah ajak sahabat-sahabat. Okey, daripada segi analisis teknikal, trend naik dan turun. Yang ini teknikal lah, analisis teknikal. Kaedah jangkaan arah harga melalui kajian data-data pasaran. Kajian ni banyak. Tapi yang saya paling suka baca dekat Kitco tu lah. Sebab setakat ni kalau tak salah saya, yang forecasting tu hari tu dia bagi tahu emas akan naik 3,600 per ounce kan. Sekarang dah naik. Kemudian dia kata nak naik ke 37 pun dah naik. Dia kata nak naik ke 38 pun dah naik. Dan satu lagi, dia kata apa? Dalam tempoh 6 bulan naik ke 4,000 per ounce. Okay. Seterusnya ini graf harga emas. Bolehlah tuan-tuan dan puan-puan balik nanti sambil-sambil nanti cek lah graf. Bagi orang biasa, saya tak berapa nak faham sangat. Cuba tengok, graf naik je. Okey, walau bagaimanapun, semua jangkaan harga ni boleh meleset sekiranya berlaku sesuatu perkara terhadap faktor-faktor yang telah dibincangkan sebelum ni. Contoh macam perang. Tiba-tiba perang pun berakhir. Jadi, harga emas mungkin akan turun sedikit. Tetapi sepanjang ni lah kan, 2016 sehingga sekarang, emas ni memang sentiasa naik lah. Dia turun dia sikit, RM2, tapi dia naik dia RM5, RM10. Yang paling ketara minggu ni lah, harga emas memang sangat tinggi kan. Okey, teknikal emas dari segi peniaga emas,
Tadi kita dah tengok penyimpan emas, pelabur emas dan peniaga emas. Ni peniaga emas. Okey. Apa ni peniaga emas? Apa peniaga emas? Apa perlu peniaga emas tahu? Modal emas dan margin keuntungan. Saya jual juga emas, tapi orang kata apa, sambil-sambilan je lah. Apa apa nak kata mengisi masa lapang tu tak, tapi sebab kita suka kan, benda yang kita suka kita buat kan, jadi kita ada feel sikit. Okey. Reseller ataupun peniaga, adakah reseller ni peniaga? Okey. Okey. Saya juga suka join kelas-kelas emas pelbagai company tau. Bukan apa, sebab lain-lain syarikat, lain-lain dia punya um, orang kata apa, USP dia, unique selling proposition dia. Apa yang dia boleh bagi pada reseller dia. Adakah kita, tapi kita boleh buat comparison lah kan. Kita kenal tak apa. Ataupun kalau kita nak jadi reseller, kita nak niaga emas, kita orang kata apa, tahu kita punya USP kita. Jadi tapi di MIM peluang perniagaan emas ni mudah lah, okey. Sebenarnya uh, kita boleh jana keuntungan pasif dan semua diuruskan oleh MIM Gold. Okey. Kita cuma perlu bantu downline. Contohlah tuan-tuan dan perempuan upgrade jadi reseller, partner circle ke kan, ataupun eksklusif reseller ke, modal tak perlu banyak pun, kita hanya perlu promote je pun. Macam saya mula pun, saya hanya promote kongsi kebaikan penyimpan emas, kongsi kebaikan untuk apa kelebihan di MIM Gold ni. USP dia ialah unique selling proposition dia ialah kita boleh menabung emas yang tak ada pada syarikat lain mungkin. Ataupun syarikat lain ada yang menabung emas macam ni, tapi diletakkan minima mungkin RM100, tapi kita RM50 saja. Inilah comparison antara MIM dengan syarikat lain lah. Tapi pada saya, jika kita nak meniaga emas, kita cuma perlu kata apa, tonjolkan kelebihan kita instead of merendahkan syarikat lain. Pada saya, kita hanya perlu tonjolkan kelebihan kita. Okey, fokus pada kelebihan kita. Okey, di MIM memang tak ada modal yang besar lah. Okey, jika kita adalah PC di MIM Gold, boleh ke kita promote kedai emas lain? Contoh MAA, tak ada masalah saya rasa. Orang kata apa, setakat ni saya tak pernah lah dengar lagi dekat MIM ni dia ada double standard macam tu. Tak ada, boleh je. Sebab kebanyakan yang macam MIM kan baru 5 tahun kalau tak salah saya. Hari tu Tuan Haji Amran ada cakap saya 4 ke 5 tahun. Jadi kebanyakan yang terlibat dalam bisnes emas ni kan dah lama kan. Jadi tak ada orang kata apa, discriminate. Oh ini tak boleh, ini tak boleh kan. Cumanya bila kita jual emas MIM, kita tonjolkanlah kelebihan MIM daripada segi design, dari segi tabungan kita boleh simpan, kita boleh menabung serendah RM50, bawah 21 boleh menabung RM10. Jadi kita tonjolkan kelebihan MIM lah. Tapi saya faham sebab contoh macam syarikat lain kan, saya tak nak sebutlah syarikat apa-apa pun, beli emas rendah, memang harga murah RM5 contoh daripada MIM ya. Ni orang kata apa, kenyataan dia. Tapi dia tak ada tabungan. Dia kan kita kena terus beli segram RM550 contoh. Segram tak semua orang boleh beli RM550 segram. Mungkin dia kata nak menyimpan. Cumanya di MIM kita sediakan platform yang mudah untuk diorang simpan. Kalau kita simpan duit bawah bantal, habis. Okey, sebab apa sifat duit tu sendiri kan, kita tahu sifat duit tu dibelanjakan. Mungkin take time sedikit untuk kita simpan kat rumah. Tapi bila kita guna platform apps MIM Gold tu, website MIM Gold tu, hari ni kita simpan RM50, esok ada duit lebih sikit jual sayur, simpan RM50. Lusa 2-3 hari kita ada ambil servis potong rumput, kita top up lagi RM50. Okey, kita kena ingat tak semua orang sama dia punya power untuk membeli tu, beli terus 20 gram. Tak semua. Kita kena raikan perbezaan. Dan MIM membuka peluang kepada mereka-mereka yang nak beli dengan cara menabung. Okey.
Cumanya kita bantulah kongsi. Okey, ini adalah package reseller. Sebelum ni saya mula smart saver juga. Okey, admin remind sekali lagi borang kehadiran tu. Okey, sebelum ni saya pun smart saver juga. Ada beberapa package reseller yang ada di MIM ni. Okey. Macam sekarang ni tengah promosi package reseller Merdeka lah. 1 Ogos hingga 31 Oktober. Untuk dapatkan insentif 1%, eksklusif reseller 19.57 gram dan adalah beberapa syarat dia. Untuk dapat insentif 1.5%, ni Tuan Nazri jawab, sekejap lagi saya baca. 31.08 gram dan jika nak dapatkan insentif 2%, kita join lah partner circle 68 gram dia punya berat yang perlu kita beli. Okay, kemudian tak semestinya kita beli terus dia ada package dia juga, belian terkumpul dan sebagainya. Package belian terkumpul tu, Gold Accumulative Plan tu, bermula dari tarikh belian pertama sehingga cukup tempoh 1 tahun. Jadi sentiasalah cek dalam grup Telegram atau WhatsApp promosi-promosi ni. Okey, ya Puan Ibna. Okey, Tuan Nazri kata setiap platform berbeza, cuma dari segi muamalat dan ketelusan serta kepatuhan syariah yang membuatkan MIM lebih mudah dan membantu ramai orang boleh mula menyimpan serendah RM50 dan RM10 untuk di bawah 21 tahun. Ya, betul Tuan Muhammad Nazri, terima kasih membantu saya dari segi syariah. Saya tak sebut pun langsung tentang syariah kan tadi kan. Okey, kita tahu inilah yang dikatakan USP kita, unique selling proposition kita. Orang kata apa, kelebihan yang ada pada Minggu tapi tak ada pada syarikat lain contohnya. Okey, ini package reseller saya dah tunjukkan dan dah habis so. Oh, dah habis. Awal saya ingatkan saya ada lagi slide. Okey, salah. Okey, tak apa. Sebelum tu, saya nak ulang balik dekat reseller tentang Minggu ni lah. Sambil-sambil tu, tuan-tuan dan puan-puan, bolehlah isi borang kehadiran kelas. Masih ada setengah jam lagi. Saya terawal. Okey. Reseller, peniaga. Dekat nota kita dah habis tapi saya kongsi dari segi pengalaman lah. Okey. Peluang perniagaan emas yang mudah. Masa mula-mula saya terlibat dengan Minggul ni, Puan Yani ada ajak saya, lama dia ajak saya. Tapi dalam grup lah kan, kita biasa jual emas pre-love, jual emas baru kan. Lepas tu tengok apa yang Puan Yani selalu kongsi ni kan, Minggul. Saya tak tertarik hati lagi tahu masa tu nak buka. Bila saya klik, saya tengok dari segi kepatuhan syariah hari. Okey. Dari segi kepatuhan syariah Minggu tu jelas terbukti nyata. Setiap bulan sekali ada dia punya orang kata apa, audit kan, audit berkala. Kemudian pada saya peluang perniagaan ni orang kata apa, tak susah, dia mudah. Kita tak perlu ada modal yang besar untuk jual emas sebenarnya. Okey, kita boleh jadi, kalau sebelum kena MIM, kita boleh jadi dropship. Dari segi buat sales kan, kita boleh, saya sendiri pun dropship kepada Puan Yani dulu kan. Saya tolong jual emas pre-love kan, daripada gambar-gambar tu kita hanya promote kan. Sama juga sekarang ni pun saya masih jual emas pre-love dan jual emas MIM kan. Cumanya kelebihan MIM ni kita boleh generate untung, passive income bila kita upgrade diri kita jadi reseller lah. Macam saya katakan tadi, kita tengok dekat poster tadi, bila kita upgrade reseller, banyak kelebihan yang kita dapat. Okey. Dan berada di circle MIM ni juga, kita rasa confident untuk menjalankan aktiviti jual beli emas ni lah, pasal kita
satu syariah compliance, kita pentingkan syariah compliance tu. Satu lagi, kita membantu orang untuk menyimpan emas. Sebelum ni 2016 harga emas RM160 segram. 2017-18 dia dah naik kepada uh, 2017-18 dia naik RM180 segram. Lepas tu masa COVID, okey, COVID, pandemik, harga emas naik kan. Okey, itu antara faktor-faktor yang menyebabkan harga emas naik kan. Lepas COVID, harga emas dalam 200 lebih, kemudian dia naik 300 lebih, 400 lebih, dan sekarang hari ni dah 500 lebih. Dalam minggu ni je dia memang naik tinggi. Okey, Puan Yani cakap, Minggul sangat-sangat bantu kita untuk dapat passive income dan paling utama patuh syariah. Inilah unique selling kita tu tadi. Semua diuruskan oleh Minggul, betul. Membuatkan saya tertarik. Hari ni saya order, saya buat pembayaran, saya check out barang tu. Esoknya tengok akan sampai mesej barang dah dipost keluar cepat. Okey. Ada soalan tu, Naga Bistari tanya, untuk Arahnu, masa bila kita untung buat overlap? Boleh kongsi formula buat untuk overlap? Okey, Cik Tuan Puan Naga Bistari, nama siapa Okey. Buat overlap, yang saya faham lah kan, bila kita pajak di pajak gadai, kita mestilah ada target kita kan. Kita nak mulakan perniagaan contoh. Okey, yang saya faham overlap tu bila harga emas itu contoh harga emas RM450 segram kita gadai. Kemudian lepas 3 bulan harga emas naik RM500 segram kan. Lepas tu kita overlap, kita akan dapat lebihan dia. Okey, Minggu sangat okey. Kalau nak jadi reseller, kena buat bayaran penuh sekaligus ke? Tak semestinya, Puan. Dia ada beberapa cara. Satu, kita upgrade reseller dengan cara kita kumpul 30 direct smart saver dan kita upgrade ke eksklusif reseller. Pembelian terkumpul 50 gram. Okey? Ataupun satu lagi, kita boleh beli secara orang kata apa, fast track tu lah, beli sekaligus. Jadi dia tidak membebankanlah kita dalam tempoh setahun. Mungkin kita boleh kumpul smart saver dan total pembelian kita tu dari 50 gram, 80 gram dan 120 gram. Itu pembelian terkumpul. Fast track untuk reseller, package reseller Merdeka yang baru ni 19.57 gram. Biasa sebelum ni okey, apa beza tadi? Okey, daripada eksklusif reseller nak ke PR 25 gram, kepada PC 45 gram, PR ke PC 30 gram. Itu dia punya syarat dia. Ni yang sebelah ni. Package yang ni. Upgrade reseller Merdeka. Satu lagi package reseller 19.57, eksklusif reseller 31.08, premium reseller dan partner circle 68 gram. Okey, sekejap saya baca komen. Tak semestinya, Puan. Kita boleh ada dua cara. Okey. Okey, tentang di Minggul ni juga saya kongsi daripada pengalaman saya lah kan. Masa saya mula-mula terlibat dengan Minggul, bila saya upgrade jadi partner circle tu, saya tak ingat berapa gram masa tu, saya dah start promote, dah boleh start promote orang kata kepada sahabat-sahabat dia. Saya hanya keep on sharing orang kata apa, kelebihan menyimpan emas di Minggul. Okey, apa kelebihan di Minggul selain daripada patuh syariah? Kita tahu kita berada di circle Muslim lah kan.
owner dia pun Muslim, kita berada di circle, orang kata apa, sahabat-sahabat kita. Ah, Bila syarikat Muslim ni kita bayar zakat kan. Okey. Kemudian daripada sistem pula, sistem apps dia tu sendiri mesra pengguna. Orang kata user friendly. Kita buka, kita boleh check harga dan orang kata apa, setiap satu item tu dia akan jelaskan dekat situ berapa baki yang ada ataupun berapa orang kata apa charge premium. Setiap satu tu dia dah allocate. Kita boleh check. Dan kalau item tu tak ada, dia akan tulis not in orang kata apa stock. Jadi kita tak boleh order. Jadi dia telus kat situ. Okey. Okey. Itu salah satu lagi kelebihan dia lah. Kita website dia tu. Kemudian apa lagi yang kita boleh tengok kelebihan pada website dia? Senang guna lah, senang guna untuk saya, senang guna. Kemudian dari segi penghantaran pun, postage pun cepat. Kita boleh check apa pemurataan harga tu tadi dan semua tu diuruskan secara telus lah. Okay? Kita sebagai reseller hanya perlu bantu downline kita. Ada soalan kat situ. Downline saya tidak aktif membeli dan tambah emas at GSS. Puan ada formula bagaimana nak downline mula membeli ataupun menabung emas. Saya ada buat closing kebaikan minggul ETC tapi customer masih buat belum kan. Okey. Jawapan Tuan Nazri tolong jawab. Kena beri pemahaman berkenaan simpanan emas berbanding simpanan fizikal. Simpanan tunai berbanding simpanan fizikal emas. Okey. Kadang kita perlu berbual di luar tajuk sebelum tarik ke cerita emas. Betul? Terima kasih Tuan Nazri. Tolong jawab. Betul. Nak meniaga macam mana? Satu, yakin. Pada saya yakinlah bila kita buat ni, kita tahu kita berada di circle yang betul. Kita yakinlah insyaAllah Allah bantu kita. Sebab semua benda jadi dengan izin. Dengan izin Allah. Okey? Tapi kalau nak tanya saya macam mana nak downline mula membeli, kita buat sharing lah. Saya bagi contoh Puan Yani lah. Tak sentiasa buat sharing dalam grup. Buat sharing tentang kebaikan menyimpan emas, perkongsian graf kan, graf harga. Kemudian apa yang membuatkan harga emas tu naik dan sebagainya. Kemudian berkongsi bila kita pergi ke Mimbul sendiri, kita kongsi layanan mesra admin-admin di kata front desk tu kan. Mudah pada saya mudahlah kan. Jadi bila kita sentiasa kongsi kebaikan, insya-Allah orang akan mudah tertarik. Puan Risha jawab, tak mudah nak celikkan orang. Kadang-kadang buka akaun pasal kawan je tapi kita jemu sharing sebab nanti akan tapi kita jangan jemu sharing sebab nanti ya betul. Kita sharing je. Kita hanya buat kerja kita je sharing. InsyaAllah satu hari terbuka minda. Saya yang baru ni, yang join saya tak ramai lagi orang kata apa downline di bawah saya ataupun pembeli smart saver dan sebagainya kan. Tapi saya konsistenlah share walaupun kadang-kadang saya terlupa juga. Kita manusia kan, manusia mudah lupa. Ada hari kita down juga tapi sentiasalah sharing. Fahami keadaan semasa sahabat emas agar mudah untuk kita bantu. Betul? Kita berkawan-kawan dulu. Macam tadi pun ada seorang PM tanya semula macam mana nak top up GSS sebab mula-mula buka dulu simpan 50 je ni baru nak tambah gram. Okey, Kak Risha kata Kak Risha dah keluar hospital ke?
Ada juga yang nak fizikal tanpa buka akaun, so biarkan. Macam tadi saya jual runcit 10 dinar sekeping dan 1 dinar 2 keping. Ni kita punya otai dekat Minggu ni. Kak Risha ni generally mereka kata Minggu tidak dikenali seperti kedai PG yang dah lebih 20 tahun di pasaran. Macam mana nak counter main macam ni? Hari Sabtu lepas, saya kelas dengan Tuan Haji Amran kat Minggu, apa nama? Minggu Dato' On JB kan. Ada satu perkara yang Tuan Haji Amran, Cik Amran, CEO kita kata, orang kata apa, kalau dia nak kejar untung, boleh je dia masuk apa semua platform macam TikTok, Shopee, semua macam ni kan. Tapi bila dikaji tentang kepatuhan syariah, pasal Ustaz Zaharuddin memang sangat concern tentang kepatuhan syariah tu, dia akan sentiasa remind Tuan Haji Cik Amran. Dan Cik Amran kata, buat apa untung banyak tapi barakah tu tak ada. Jadi saya fahamlah maksud uh, Cik Amran tu, kata apa? Barakah daripada orang kata apa? Kepatuhan syariah tu tadi. Banyak komen ni, banyak pesan. Mereka kata Minggu tak dikenali seperti kedai biji yang lebih betul. Semua benda dia akan start from zero. Start from, orang kata apa, nak dapat nak ke 20 tapak tu, nak berlari tu memang akan mula dengan orang kata bertatih-tatih dahulu kan. Kalau nak compare kan. Okay, kita ni slow dan steady tapi firm, betul kata Kak Risha. Sebab tu kita perlu lebih aktif join mana-mana event akan meme goal lebih dikenali. Okay, kalau pendapat peribadi saya kan, ini peribadi saya kenapa saya masih continue buat meme walaupun ada kan, pasal kita dah biasa niaga emas kan, yang datang menjengah tu ada jenama A, B, C, D kan, datang pada kita, pada saya kan. Sebab kata apa, kalau ini je yang saya jihad ekonomi dari segi ni kan, sebab tu nama meme tu sendiri Muslim Empowering Economy of Muslim. Kata apa, jihad ekonomi kita kat sini kan. Kita lah apa bertindak untuk memperkenalkan meme ni, sebab kita tahu ada jenama-jenama lain yang lebih dikenali kan. Tapi untuk kita ni, inilah jihad kita. Okay? Macam Tuan Nazri kata, kita perlu aktif join mana-mana event agar Minggu lebih dikenali. Tak mampu nak buat semua, kita mana mampu kita perkenalkan. Okey, tentang event, saya nak sebut sekali lagi tentang event. Ada permintaan untuk saya sebut ni. Kalau booth meme, booth meme yang akan berada di Putrajaya, maksudnya meme akan buka booth di Putrajaya sempena Carnival Community dan Pesta Air dari 25 hingga 28 September 2025, 8 pagi hingga 11 malam. Jadi jemputlah, datang beramai-ramai memeriahkan booth meme, kita support meme. Ajaklah sahabat-sahabat, kalau kita ada saudara-saudara yang dekat-dekat situ, kita ajak datang booth meme. Saya pun akan ada pada hari Jumaat petang, insyaAllah. Okey. Sekarang dah 10.24. Sebelum tu, saya nak remind sekali lagi, siapa yang belum isi link tu, isi, sebab kejap lagi kita akan ada cabutan bertuah. Betul? Kata Puan Risha, fokus ajak orang menyimpan bagi dapat feel dan aura. Lepas tu usaha cari modal, upgrade at least eksklusif reseller untuk jana pendapatan. Assalamualaikum Puan, saya nak tanya, kalau jual semula duit terus dapat ke? Ada tempoh masa tertentu? Okey, Puan Risha tolong jawab. Jangan lupa update bank account sebelum jual. Kalau tak ada masalah, selalunya hari yang sama terus dapat. Saya pernah cuba draw awal pagi, sebelum tengah hari dah masuk. Betul Puan Risha cakap tu. Saya pun macam tu. Walaupun meme kata tempoh 24 jam, tapi sekejap je masuk. Saya buat sell back
sorry, saya jual emas saya di kaunter pun macam tu juga. Dia terus masuk, kita pilih kan nak masuk dalam akaun bank atau akaun GSS, terus masuk. Masa tu juga terus bawa keluar pula emas ni. Okey. Tuan Nazri kata manfaat sebagai reseller atau partner circle akan dapat insentif untuk setiap pembelian sendiri dan di bawah rangkaian kita, insya-Allah. Macam kita tengok dekat package ni, dia ada insentif itu 1% eksklusif reseller. Saya ulang balik yang tadi, 1.5% insentif untuk premium reseller dan 2% untuk partner circle. Meme cepat dan telus. Ya, betul. Itu diakui. Meme memang cepat dan telus. Itu yang membuatkan saya tertarik dengan meme. Daripada semua segi lah kan. Kalau saya nak buat comparison dengan company lain, adalah beberapa company yang saya boleh compare. Ada yang harga murah tapi seminggu pun belum tentu dapat barangnya. Ada yang orang kata apa, harga yang lebih mahal. Ada yang macam-macam lah. Tapi di meme, orang kata apa, cepat, cepat. Meme mesra pelanggan. Aktif betul lah hari ni. Patian komen kat sini. Harap-harap kekalkan momentum. Ya, betul. Boleh terangkan lebih detail tentang reseller, contoh eksklusif reseller, belian GSS dan... Oh, tak. Tak semestinya. Pembelian yang mula je kan. Eksklusif reseller, belian GSS 19.5 gram dalam satu resit. Okey. Termasuk 19.5 gram tu ke? Reseller kena sentiasa remain 19.5 gram dalam akaun tak? Boleh usik ke? Okey. Tak. Macam saya, masa saya mula jadi partner circle tu, saya beli ikut syarat yang ditetapkan tu lah. Okey, contoh kat sini package reseller Merdeka ni ditulis beli 68 gram untuk jadi partner circle, di mana syarat dia kat situ ada 1 gram dirgahayu negaraku yang wajib beli yang ni kan. 1 gram World Heritage ni, kemudian 1 gram Fresh Start 2024, 1 gram Bismillah 2025. Pilih dari 4 gold bar terpilih, tambah 1 dirham, 10 pieces ni yang wajib. Kemudian voucher emas dan landing page. Ini yang kita akan dapat. Tapi nak kata adakah emas tu kena tinggal dalam tu, tak payah buat apa-apa? Tak. Kita boleh keluarkan emas tu. Tak perlu simpan dalam GSF pun. Tapi kalau nak simpan, boleh je. Tak simpan pun tak apa. Betul tak Puan Fatin? Puan Fatin sibuk. Okey. Betul. Ikut kita nak simpan ke nak keluarkan ke tak ada masalah. Cuma yang wajib keluarkan ialah 2 keping daripada 4 gold bar yang disebut tadi itulah. Lain-lain tu nak simpan dalam akaun tak ada masalah lah. So, kat situ dia dah tulis pilih 2 dari 4 gold bar terpilih. Tapi total itu 68 gram kan. Contoh yang saya sebut pada circle lah. Kalau eksklusif reseller tu lagi rendah lah, 19.57 gram, tambah pilih 2 gold bar tu, tambah 1 dirham kali 10 pieces, tambah voucher emas RM5 kali 20 pieces dan tambah landing page 2 tahun. Percuma setahun. Okey, Puan Risha kata next week buat topik upgrade reseller lah. Boleh juga cadangan tu. Saya pun kadang-kadang bila orang tanya, kita kena rujuk poster kan. Pasal kita tak nak memberi orang kata apa, maklumat yang salah. Macam saya pun tak nak memberi maklumat yang salah. Jadi memang saya baca betul-betul poster tu. Cuba memahami. Tak faham, kita tanya orang yang lebih arif lah. Tapi secara generalnya, orang kata apa, kalau saya nak sebut, marhai ni, sebagai seorang marhai ni, meme sangat membantu lah penabung-penabung emas yang baru, ataupun yang lama sekalipun, untuk orang kata apa, mula nak menyimpan emas ataupun nak jadi reseller, membantulah. Sebab dia punya package dia tu, orang kata apa, package dia tu, orang kata apa, tak menyusahkan kita lah. Milik. Ya. Package-nya mampu milik. Mampu milik, betul. Ayat yang tepat daripada Kak Risha. Kak Risha sihat ke? Semalam kat hospital.
Ini kat hospital lah ni dengar Oh, sengau gitu. tak? Tengok kita punya Puan Risha kat hospital pun je online. Closing kat hospital je. Okey, kita dah sampai 10.30. Dah tak ada soalan. Masa yang sesuai untuk kita tutup saya rasa. Tapi sebelum tutup tu saya serahkan pada Puan Fatin lah. Cumanya saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir malam ni dan saya minta maaf lah kalau ada kekilafan saya. Okey, terima kasih Puan Risha pula, Puan Khaira atas ilmu yang disampaikan malam ni. Menarik ya. Fatin rindu kat Risha ke tu? Itulah nak suruh Kak Risha jadi speaker tapi Kak Risha kat hospital lah pula kan. Next week. Okay, Ya. on. Alright. Saya pun tak berapa sihat ni, batuk. Siapa yang belum lagi isi borang kehadiran untuk cabutan bertuah boleh isi. Kita sekarang 10.31. Saya bagi masa lagi 1 minit untuk isi borang. 10.32 kita teruskan kepada cabutan bertuah lah. Jadi sementara tunggu yang lagi seminit tu ada sebarang soalan lagi ke? Kalau ada Ada tu. sebarang soalan lagi boleh terus tanya di ruangan komen. Boleh ceritakan kewujudan cawangan Minggul. Ada 5 termasuk HQ di Shah Alam. Okey. Singapura, Indonesia dan Brunei, Bahrain, UK pun dah ada ahli. Betul? Okey. Cawangan Minggul, Shah Alam, Bangi, kita ada di Jitra. Kemudian kita ada di Alok Star. Yang baru Bertam dan di JB Bandar Datuk On. Ini adalah cawangan Minggul yang ada 6. InsyaAllah next time akan ada buka lagi kalau tak salah saya target. Okey, ada soalan tu. Borang apa? Borang cabutan bertuah. Ada admin masukkan dekat ruangan chat ni. Ada link. Puan boleh scroll dekat chat atas tu. Ada link yang admin bagi. Isi borang tu. Okey, admin dah masukkan lagi sekali. Form tu Puan boleh isi dan mana tahu rezeki Puan lepas ni. Okey, memandangkan ada yang baru nak isi borang. Jadi kita extend sikit lagi lah. 10.35 lah senang Puan cerita. Aida ada komen kat situ, saya baru nampak. Kalau orang tanya saya akan cerita kelebihan MIM, especially tentang satu, harga emas PG yang lebih tinggi, betul. Dia lebih RM4 daripada harga MIM. Kedua, International Certificate ISO 27001, betul. Kemudian stok emas yang dipamerkan dalam sistem belian emas, ejen zakat Selangor dan Kedah, penasihat syariah, lantikan setiap 2 tahun dan audit berkala. Ini cadangan Puan Nur Aida lah. Puan Nur Aida pun kita punya partner circle dalam ni. Bergantung bergantung pada kita lah. Tapi ini adalah main point adalah kelebihan-kelebihan yang ada pada MIM. Kalau boleh saya tak naklah sebut jenama-jenama lain, tapi betul kita ceritakan kelebihan produk kita. Saya baca lagi. Sementara tu siapa lagi belum isi link? Ada lagi. Kita ada lagi 1 minit untuk isi borang cabutan bertuah. Borang kehadiran. Okay, yang dah isi borang kehadiran, jangan lupa screenshot kelas malam ni. Untuk Betul. mereka Kita cerita faham. Kita cerita bila orang tanya apa beza. Betul. Kita cerita ke comparison dia. Bukan buruh, betul? Prospek yang tanya.
Okey, kalau ada dalam ni yang belum lagi berdaftar dengan MIMGO ke? Kalau ada yang belum lagi berdaftar dengan MIMGO, boleh daftar di bawah introducer masing-masing, ataupun kalau tiada introducer boleh berdaftar di bawah Puan Khaira sendirilah. Okey, jadi kita dah berakhirlah kelas kita pada malam ni. InsyaAllah kita berjumpa lagi di minggu hadapan dengan speaker yang lain mungkin. Dan terima kasih kepada semua yang hadir, terima kasih kepada Puan Khaira dan Tahniah yang menang dan terima kasih juga kat Puan Fatin dan admin lah yang ada pada malam ni membantu kita. okey. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.